Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan mempelajari tentang subtopik bagi topik sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan, iaitu sistem pengangkutan. Apa yang kita perlu kuasai untuk topik ini adalah jenis-jenis sistem pengangkutan yang digunakan di Malaysia dan juga elemen-elemen sistem pengangkutan yang menyokong kelestarian. Apa itu sistem pengangkutan? Sistem pengangkutan ialah satu rangkaian laluan, kenderaan dan kemudahan yang digunakan untuk mengangkut manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak kepentingan sistem pengangkutan ini. Antaranya adalah menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar, memudahkan pergerakan barangan dan manusia, menyokong pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan akses kepada perkhidmatan seperti pendidikan dan kesihatan, dan juga menggalakkan pelaburan dan pembangunan infrastruktur. Seterusnya adalah jenis-jenis sistem pengangkutan. Terdapat 3 jenis sistem pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkutan darat seperti kereta dan juga motor. Yang kedua adalah pengangkutan air seperti kapal dan juga feri. Yang ketiga adalah pengangkutan udara seperti kapal terbang dan juga helikopter. Seterusnya adalah hubung kait sistem pengangkutan dengan konsep kelestarian. Yang pertama sekali, apakah itu kelestarian? Kelestarian merujuk kepada pembangunan dan penggunaan sumber secara seimbang tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada infrastruktur mesra alam. Sistem pengangkutan moden dibina dengan mengambil kira kesan terhadap alam sekitar. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahan binaan mampan, reka bentuk jalan dan jambatan yang tahan lama serta kurang penyelenggaraan, dan juga menyediakan laluan khas untuk basikal dan berjalan kaki. Contohnya adalah seperti MRT Malaysia, seperti stesen bertingkat dan juga reka bentuk berventilasi semula jadi. Seterusnya adalah penggunaan tenaga rendah karbon. Tenaga yang digunakan oleh sistem pengangkutan mempengaruhi jumlah pelepasan karbon. Ciri-cirinya adalah kenderaan elektrik dan hibrid mengurangkan pembakaran bahan api fosil. Bas dan kereta api elektrik beroperasi tanpa menghasilkan asap karbon, dan juga penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan juga hidro. Contohnya adalah bas elektrik Rapid KL dan juga KTM ETS guna kuasa elektrik 100%. Seterusnya adalah teknologi hijau dan inovatif. Teknologi memainkan peranan penting dalam mewujudkan sistem pengangkutan lestari. Ciri-cirinya adalah sistem pengurusan trafik pintar akan mengurangkan kesesakan. Aplikasi e-hailing mengurangkan keperluan milikan kereta sendiri. Sistem regenerative braking pada tren menyimpan semula tenaga. Contohnya adalah MyRapid App, jadual real time bas dan tren. Kesan kelestarian dalam pengangkutan. Yang pertama adalah mengurangkan kesesakan jalan raya. Sistem pengangkutan awam yang efisien seperti MRT, BRT dan juga LRT akan mengurangkan bilangan kenderaan persendirian. Laluan khas seperti lorong bas ekspres dan lorong basikal membantu mempercepatkan aliran trafik. Kesannya akan mengurangkan stres pemandu, jimat masa dan juga tingkatkan produktiviti. Yang kedua adalah mengurangkan pencemaran udara. Kenderaan elektrik dan pengangkutan awam berasaskan elektrik tidak mengeluarkan asap karbon. Pengurangan penggunaan bahan api fosil akan mengurangkan gas rumah hijau. Kesannya, kualiti udara lebih baik dan juga kurang penyakit respiratori. Yang ketiga adalah mengekalkan nilai-nilai alam sekitar. Pembangunan pengangkutan mesra alam tidak merosakkan ekosistem sekeliling. Penambahan landscape hijau dan laluan pejalan kaki pelihara estetik bandar. Kesannya, alam sekitar akan kekal indah dan biodiversity dipelihara. Yang keempat adalah kos sosial. Kos sosial seperti kesesakan, kemalangan dan juga pencemaran dapat dikurangkan. Penjimatan dalam kos rawatan kesihatan, masa perjalanan dan kualiti hidup masyarakat meningkat. Kesannya, pembangunan lebih seimbang dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Yang terakhir adalah mengurangkan kemalangan. Penggunaan pengangkutan awam mengurangkan risiko pemandu jalan raya. Infrastruktur yang lebih selamat seperti jejantas, laluan basikal dan juga sistem lampu isyarat pintar. Kesannya,
kurang kematian dan kecederaan, lebih menjaga keselamatan awam. Mari uji kefahaman anda dengan menjawab kuis interaktif menggunakan pautan berikut. Semoga berjaya. Sekarang sudah tiba penghujung bagi sesi pembelajaran. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan di ruang Padlet. Sekian, terima kasih.